Assalamualaikum rakan-rakan pemancing sekalian. Selamat datang kembali ke saluran YouTube saya, di mana kita akan merungkai rahsia perairan dan membongkar tip serta trik untuk tangkapan terbaik. Saya Abang Mat, pakar pancing anda, dan hari ini kita akan menyelami ramalan kancah ikan yang dinanti-nantikan untuk Isnin 22 Disember 2025. Hari ini perairan Malaysia menyimpan 1001 rahsia, terutamanya dengan peralihan musim monsun. Jangan risau, saya akan bongkar rahsia ini dari cuaca, suhu air, fasa bulan hingga ke taktik mancing yang betul. Bersiaplah, kerana hari ini mungkin menjanjikan kejutan di joran anda. Untuk ramalan spesies dan taktik, mari kita fokus kepada beberapa bintang utama yang akan aktif. Musim monsun mungkin mencabar di laut, tapi untuk peminat air tawar, ikan toman sedang rancak. Cari toman di kawasan tasik dan sungai yang berstruktur, terutamanya di sekitar celah-celah pokok, raba kayu dan tepian rumput air, kerana mereka suka kawasan terlindung dari arus kuat dan mencari makanan. Gunakan permukaan jenis froggy atau pensil bait pada awal pagi dan lewat petang untuk memprovokasi serangan hendap mereka. Untuk tengah hari pula, cubalah gewang selaman dalam atau umpan hidup seperti katak atau anak ikan kecil yang disangkut pada weedless hook bagi mengelakkan sangkut. Yang agak keruh akibat hujan dan suhu air yang hangat akan menjadikan toman lebih agresif mencari makan. Bagi pemancing air masin, pantai barat semenanjung seperti di sekitar Langkawi, Penang atau Port Dickson lebih menjanjikan berbanding pantai timur yang terkesan monsun. Trevally atau ikan rumpun biasanya aktif di kawasan muara, jeti atau sekitar struktur cetek, di mana mereka akan memburu kawanan ikan umpan dengan ganas. Gewang popper atau stick bait untuk aksi permukaan yang mendebarkan atau jig ringan bila ikan umpan berkumpul di bawah. Untuk ikan siakap dan ikan kerapu, mereka gemar kawasan berkarang, batuan dasar atau struktur tenggelam, mencari perlindungan dan makanan di situ. Umpan hidup seperti udang atau sotong atau gewang selaman cetek di dalam yang mirip ikan umpan adalah pilihan terbaik. Perairan yang lebih tenang di pantai barat, walaupun dengan hujan sekali-sekala, masih mengekalkan suhu air yang stabil, menggalakkan aktiviti memburu ikan-ikan ini. Sekarang, mari kita teliti analisis keadaan. Pada Isnin 22 Disember 2025, kita akan menyaksikan suhu udara di antara 24 hingga 33 darjah Celsius di Malaysia secara purata. Angin dijangka bertiup sederhana sekitar 6 km sejam, tetapi perlu berhati-hati dengan ribut petir terpencil pada sebelah petang atau malam. Tekanan atmosfera mungkin sedikit berubah dengan turunnya hujan yang boleh menjadikan ikan sedikit kapris. Pantai timur mungkin berhadapan dengan angin kuat dan ombak bergelora disebabkan monsun timur laut. Jadi, rancanglah perjalanan anda dengan bijak. Suhu air laut kekal hangat, 27 hingga 30 darjah Celsius, khususnya sekitar 29,1 darjah Celsius di Laut Cina Selatan. Suhu yang konsisten ini adalah faktor baik untuk aktiviti ikan, walaupun mungkin sedikit kurang menyegarkan pada hari panas terik. Fasa bulan pada hari ini adalah waxing crescent atau bulan sabit muda, dengan hanya sekitar 5 hingga 9% permukaan yang bercahaya. Bulan berusia sekitar 2 hari. Menurut petua lama, fasa bulan sebegini sering dikaitkan dengan kancah yang sederhana atau kapris kerana cahaya bulan yang minimal.
Namun, ia juga boleh bermakna ikan lebih aktif pada waktu subuh dan senja. Juga fasa pasang surut neap tide yang mana arus tidak terlalu kuat mungkin disukai beberapa spesies ikan. Secara keseluruhan, ikan air tawar seperti toman akan sangat aktif, terutamanya di kawasan terlindung. Untuk air masin, pantai barat menawarkan peluang lebih baik untuk trevally, siakap dan kerapu. Di pantai timur, jika anda berani menghadapi cabaran monsun, yellow croaker atau gelamar mas mungkin menjadi sasaran unik berhampiran kawasan terlindung. Kira semua ini, saya berikan kancah hari ini sebagai sederhana hingga kapris. Kuncinya adalah memilih lokasi dan waktu yang tepat, terutamanya mengelak ribut petir petang dan memilih kawasan yang lebih terlindung dari monsun. Beroleh kejayaan. Saya ucapkan ni ekor, ni sisik kepada semua. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan pemancing. Apa pula hasil tangkapan anda semalam, kawan-kawan? Atau ada rencana istimewa untuk hujung minggu ini? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen.